Ada apa nampak ada petunjuk? Kenapa bau sangat harum? Abang dua batu ni saya yang letak. Lain kali kalau ada masa mari duduk sini. Cari berasingan. Ada orang tak? Haha, Misi. Saya dah sampai di lapangan terbang Malaysia. Boleh tak kamu datang ambil saya? kamu dah sampai. Bukankah kamu nak tahu Risi tinggal mana? Tunggu saya pergi ambil kamu. Hello. Tolong pilih satu set baju formal untuk tuan ni. Ya puan. Hai kamu turun kereta terus datang sini. Nak beli baju formal lagi nak buat apa? Lama tak jumpa isteri kamu. Tak patut kepakai baju formal. Mari pilih satu tali leher. Yang ni bagus. Saya rasa Risi akan suka kamu pakai tali leher ni. Sebenarnya kamu tahu tak isteri kamu suka bunga apa? Yang bisin. Ha. Yang bisin. Sini langsung tak ada orang nak bawa saya ke mana. Bukankah kamu nak jumpa isteri kamu? Nak jumpa dia ikut saya. Sampai.
Diari Nirisi bagi sebelum dia meninggal. Sekarang saya serahkan depan dia kepada kamu. Saya ingat Risi pernah cakap. Dia harap bila jumpa kamu lagi. Kamu macam hari nak kahwin tu. Pakai baju formal tali leher. Bawa bunga dia paling suka. Cakap dengan serius kat dia. Sama ada sihat atau sakit. Kamu akan hidup gembira dengan dia. Ini Risi yang tulis. Saya jumpa kubur isteri saya. Sedang baca diari dia. Saya tak boleh terima. Maaf. Saya tak boleh buat apa-apa buat sementara waktu. Beri saya sikit masa. Saya ingat saya pernah tanya abang. Kalau satu hari nanti kita tua salah seorang pergi dulu. Kau nak jadi orang yang tinggal atau yang pergi? Sebenarnya masa tu aku sendiri pun tak ada jawapan. Tapi sekarang Tuhan dah pilih untuk aku. Hari ni masa pergi buat rawatan aku lalu satu kedai. Ada satu bingkai gambar yang cantik. Aku suka sangat. Aku nak beli ni. Hello. Aku nak beli bingkai gambar yang letak kat situ tadi. Bingkai gambar tu baru je dibeli orang. Oh, bila ada stok lagi? Maaf, kami cuma ada satu je. Hari ni cuaca cantik. Tapi penyakit aku dah teruk. Sikat rambut sekali gugur lebih 100 helai. Aku punya lebodoh kira satu-satu. Aku kuat akhirnya tak menangis. Lepas tu aku keluar beli sikat yang cantik. Aku cakap kat diri sendiri esok rambut kena kurang gugur. Aku tak nak suami aku nampak aku macam ni. Aku tak nak dia datang cari aku pun. Walaupun aku rindu sangat kat dia. Aku rindu sangat nak dia ada kat sebelah aku sekarang. Aku tak berani tengok gambar dia. Takut nanti aku menangis. Aku cuba lukis je lah. Tapi rupanya lukis seseorang.
buat aku teringat lebih banyak benda tentang dia. Abang cuaca kat situ okey tak? Kadang-kadang rasa matahari cerah je. Tiba-tiba hujan pula. Hello, boleh saya bantu? Kawan saya kat situ okey. Kau dah 2 hari kat atas bukit. Ingatkan kau tak nak datang. Aku dah order makanan untuk kau. Terima kasih. Dah habis baca diary. Kau sepatutnya tahu Risi dah sakit masa di Hong Kong lagi. Aku pun tak perasan. Dia tak bagi tahu kau sebab tak nak kau risau. Dia datang Malaysia nak buat pemeriksaan kesihatan. Masa tu Risi pengsan kat jalan. Kenapa? Aku tolong jururawat Lisa bawa dia masuk klinik. Risi kat sini tak ada keluarga. Aku dengan dia memang rapat. Masa tu aku pun sorang je. So aku pindah tinggal dengan dia. Senang nak jaga dia. Dia kemudian berjumpa dengan pakar perubatan. Baru tahu dia menghidap vaskulitis yang jarang berlaku. Penyakit ini sukar untuk disembuhkan. Tapi dia menghadapinya dengan positif. Risi ya. Makanlah ubat ini. Terima kasih Kak Hin. Janganlah terlalu sibuk. Sebenarnya dia sangat menderita. Penyakit ini membuat penglihatannya kabur. Mimisan tangan dan kaki sejuk. Sendi seluruh badan bengkak dan sakit. Setiap minit terasa seperti dicucuk jarum. Dia menetapkan satu matlamat untuk dirinya, iaitu mereka bentuk sebuah rumah impian. Harap selepas siap kamu akan datang mencarinya. Terima kasih. Baiklah, dia sangat bertekad. Apa yang boleh dilakukan dia akan lakukan sendiri. Sebenarnya penyakit Risi agak serius. Tapi dia sangat kuat. Apa sahaja kaedah yang boleh menyembuhkannya akan dicuba. Jika sendinya mati dia akan memotong anggota badan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi keadaan akhirnya sangat serius. Saya rasa kamu sudah nampak dalam diari itu. Belum habis baca. Saya tak sanggup habiskan. Saya nak baca perlahan-lahan. Adakah dia menderita ketika pergi? Saya temankan dia sepanjang malam. Dia tidur sambil tersenyum. Mungkin dia bermimpi tentang kamu. Esok pagi saya panggil dia bangun untuk sarapan. Baru tahu dia sudah pergi. Mukanya masih tersenyum. Perginya dengan tenang. Harap dia tidak menderita ketika pergi. Oh ya. Kenapa dia tulis diari? Dia tak ada tabiat macam tu. Dia sangat merindui kamu selepas berpisah. Tapi dia tak nak telefon kamu. Jadi dia tulis diari. Dia kata macam sedang berbual dengan kamu. Saya selalu fikir. Selepas bersara ada banyak masa untuk temankan dia. Jadi banyak hal tentang dia. Saya tak ambil peduli. Rupa-rupanya dia sakit pun saya tak tahu.
Tapi saya rasa tak selesa. Dia sangat gemetar. Saya sangat ingin meminta maaf kepadanya. Tetapi tiada peluang. Saya hanya tinggal buku harian ini. Saya ingin menyimpannya untuk dibaca perlahan-lahan. Setiap hari membaca satu entry. Seolah-olah menemani dia setiap hari. Buku harian itu begitu tebal. Mungkin boleh dibaca selama 1 atau 2 tahun. Adakah Anda menghabiskan masa 2 tahun ini begitu? Saya ingin fokus sedikit. Hanya menemani Risi. Setiap hari membaca satu entry buku harian. Berbual dengannya. Membacakan akhbar untuknya. Saya harap ingatan saya tidak baik. Selepas 2 tahun lupa entry yang pernah dibaca. Boleh baca semula dari awal.